Okey, jadi kita sambung soalan tadi. Baik. Mana dia? This one kan. Okey. 25. Okey, 305. Bila ditolakkan 9 tolak 5 dapat 4. 5 dan tak ada. Kita turunkan 1. So 5, 4, 1. Okey. 5, 4, 1 kita guna sifir 8. 6, 1 darab 8 yang ni Okey, jadi tolak 4, 8, 8. 1 tolak 8 tak boleh. Pinjam 3, dia jadi 11. 11 tolak 8 dapat 3. Okey. 3 tolak 8 tak boleh. Pinjam sebelah 13. 13 tak tolak 8 jadi 5. So habis. Turun bawah 9, 5, 3, 9. So sama juga. Kita guna sifir 8. So tolak 4, 8, 8. Okay. So kita dapat berapa ni? 9 tolak 8 1. 3 tolak 8 tak boleh. Pinjam sebelah 13. 13 8 dapat 5. Okay. Dapat 5. Okay, jadi kita dapat last kali jawapan dia 2588. Balance dia jadi 51 kan. Sebab 51 ni tak boleh bahagikan dengan nombor apa-apa. That's why 51 ni ialah baki. Okay. 51 ni ialah baki. So jawapan akhir dia ialah 2588 baki 51. Okay, settle. Ni settle. Jawapan dia 2588 baki 51. Okay. Alright. So next. Soalan terakhir, nombor 6. 884 369 bahagi 36. 884 369. Kat sini boleh kot. 884 369 bahagi dengan 36. Okey, bahagi 36. Okey. So macam biasa tadi kita buat benda sama je. 36 ni kita pecahkan kepada sifir kecil. Nak senang kita je ambil je dua nombor tu, 3 dan 6. Sifir 3 dan sifir 6. Okey. So macam biasa kita buat table 3 6. Last kali 36. Okey. Alright. So macam biasa yang sebelah kiri kita buat warna merah dan di sebelah kanan kita buat warna biru. Okey. Okey, 3, sifir 3 dulu. Okey, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okey, sifir 6 pula. 6. Lepas tu 12. Ingat kalau belah ni kita buat warna merah. Okey, 12, 18,
Lepas tu 24. Dan 30, 36, 42, 48, 54. Okey. 54 dan sekali 60. Ni sebuat sampai sifir. Sifir 10 lah. 36 darab 10. Okey, jadi macam biasa yang merah ni kita akan tambah lah. Okey. 3, 6. Jadi kita buat yang warna merah dulu. 6 tambah 1 7. 9 tambah 1 10. 12 tambah 2 14. 15 tambah 3 18. 18 tambah 3 21. 21 tambah 4 25. 24 tambah 4 28. 27 tambah 5 32. 30 tambah 6 36. Okey, tu kita salin balik yang warna biru tu. 2 8 4 0 6. Makin jauh dah pula. Okey, kita buat makin dekat Okey, 8 4 0 6 2 8 4 0. Nampak? Mudah kan? Mudah je cara ni. Okey? Alright. Macam ni kita dah tahulah. Ni sifir 1, sifir 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita dah buat sifir 36. Kita siaplah sifir 36. Okey. Next, kita pun bolehlah jawab soalan kita. Soalan kita macam biasa. 36 8 8 4 3 6 9. Okey. Dibahagikan dengan sifir 36. Okey, kita mulakan dengan 88 dulu. Okey, tengok yang mana paling dekat. Sifir 2. 36 darab 2 dapat 72. Yang ni 72. Okey. 8 tolak 2 6. 8 tolak 7 1. So turun 4 164. Paling dekat apa? Paling dekat 108 ke? Bukan. 144 180. Ya. Kita ambil yang ini. Sifir apa tu? Sifir 4. Jadi tulis dulu 4 sini, takut lupa. Tulis 4 dulu. Barulah kita tolak. Takut dia lupa. Kalau kita tak letak nombor dulu, kita tolak dulu, nanti kita akan tertinggal. Okey. Alright. So 4 tolak 4, ni kena buat kosong. 6 tolak 4 dapat 2. Turun 3. Jadi 203. 203. Tengok yang mana paling dekat. Antara ni antara 5 dan 6. Jadi kita ambil nombor 5 ni. 180. Okey, 3 tolak 0 3, 2 pinjam 1 10. 10 tolak 8 dapat 2, habis. Turun 6. Turun 6 236. 236 antara sifir 6 dan 7. Okey, antara sifir 6 dan 7. Jadi 206. Kita ambil 6. Okey, kita ambil 6 tolak 216. So 6 tolak 6 kosong. 3 tolak 1 2, habis. So last kali. Dah nak makin ni dia nak habis page ni. Okey, 209. 209 antara apa? Antara ni. Antara 5 dan 6. Jadi kita ambil 5 lah. Okey, tolak dengan 180. Oish. Sekejap, saya bawa kat sini
209 tolak 180. Jadi sebab tu saya kata petak ni tak cukup untuk kita nak jawab satu soalan tu, sebab petak dia kecil. Kalau nak jawab soalan bahagi ni kena ada satu buku kecil untuk kita jawab. Okey. 9 tolak 0, 9, 1 tolak 8, pinjam 10, 2. Okey, jadi 29 ni ialah baki. 29 ni ialah baki. Jadi jawapan dia betul lah. 24, 566. 565, 24, 565 baki 29. Settle. Settle. So, yang ni pun settle. Okey, jawapan dia terdapat 24565 baki 29. Okey, ni tamat dah latihan untuk bahagi kita. So far saya rasa dah faham lah ni dengan 3 contoh ni. Kalau tak faham dengan 3 contoh ni, cuba buat latihan. Cuba cari soalan-soalan yang berkenaan. Dalam buku teks tu ada banyak soalan boleh cari, dan buat cara yang sama yang saya ajar ni. Ikut cara sama yang saya ajar ni. Okey, ni untuk bahagi. Okey, ni untuk bahagi. Okey, next. Okey, ni mungkin latihan terakhir kita. Kira cepat. Kira cepat. Okey, ni kira cepat. Macam mana kita nak kira cepat? Macam mana kita nak kira cepat? Okey, tak apa. Yang ni saya bagi contoh dulu. Saya tambah page kat sini. Okey, add page. Okey, kira cepat. Kira cepat. Jadi bahagi ni kita dah settle lah. Cuma kita nak memperkukuhkan lagi macam mana kita nak buat soalan-soalan macam ni. Okey. Soalan 1, 583 darab 1000. Okey. Soalan 1, 583 darab 1000. Dapat jawapan apa? Okey. Untuk kira cepat, kalau dia 1000 senang. 1000 ni senang. Kalau kita tengok pada buku teks. Okey. Kalau kita lihat pada buku teks, muka surat lebih kurang 29. Okey. Muka surat 29 agak-agak 29. Ni. Kira cepat. Nampak ni? Nombor 3 tu. Kalau 764 didarabkan dengan 1000, lihat pola untuk menjawab. Nampak tu? 10 dia hanya tambah kosong saja di belakang 764 tu. Nampak? Kalau 100 dia tambah 2 kosong di bahagian belakang 764. Kalau 1000 pula ada 3 kan kosong kan, 1000. Jadi 000 tu kita akan tambah di belakang 764. Dia sama lah. Jadi soalan ni pun sama juga. Ada 3 kosong, 1, 2, 3. Dan kita akan bawa ni ke mana? Ke belakang ni lah. Jadi dia akan jadi 583 000. Nampak? Jadi 583,000. Okay, next. Seratus tambah 100 darab 120. Tapi untuk kita nak buat macam ni hanya untuk
hanya darab sahaja yang kita boleh buat macam ni. Hanya darab sahaja. Kalau tambah jangan buat macam ni. Kalau tambah, kalau 100 tambah dengan 100, jangan buat macam ni. Kalau 100 tambah 100 tetap 200. Tetapi kalau 100 didarabkan dengan 100, barulah kita boleh buat macam tadi. Macam ni, pindah ke belakang jadi 100 tambah dengan lagi 2 kosong. Nampak? Jadi 10,000. Nampak? Hanya darab saja. Kalau tambah tak boleh buat macam ni. Okey, apa lagi? 100 darab 120. Okey, kalau macam ni, kalau macam ni, kita settlekan macam biasa dulu. Okey, kosong ni kita pindahkan dekat belakang dulu. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 1000 darab 12. Nampak? 1000 darab 12. Tapi ingat tak? Perasan tak? Ni sama dengan ni, betul? Sama dengan dekat atas tu. Tapi kalau nak lagi mudah kalau nak lagi mudah, takut dia keliru. Okey, nak lagi mudah macam ni. Nak lagi mudah, nampak tak? Ni 100, 2 kosong. Ada 2 kosong kat sini, kita pun pindahlah belakang ni. Nampak? So 1, 2, kosong, kosong, kosong. Ni jawapan dia. Tu jawapan dia. Okay, next. Nombor, ni nombor 3. Faham? Ni nombor 2. Tak apa, kira silap ni, tak apa-apalah. Okay, nombor 3. 100 darab 2570. 100 darab 2570. Dapat berapa? So sama je macam tadi. Yang ni pindahkan ke belakang. 2570 00. Okey. Okay, next soalan 4. Tak tahu darab 10 3850. Tak tahu darab dengan 10 dapat 3850. Dapat 3850. Okay, yang ni tak tahu ni seubah dia jadi Y lah Y. Kan dia petak kosong kan. Sebuat dia jadi Y. Okay, dekat buku teks pun ada terangkan juga. Okay. Ni soalan kira cepat lah. Okay, dekat sini. Ni darab berapa dapat ni. Okay. Okay, macam yang saya kata tadi, kalau kita nak dapat macam ni, mungkin satu ni dia gerak ke belakang. Faham? Kosong ni dia gerak ke belakang. Okay, tak apa, macam ni. Tengok ni. Macam saya buat tadi, 583 darab dengan 1000. So 3 kosong tu dia akan bergerak ke belakang 583, betul tak? Jadi dia akan jadi 583 000. Okay, jadi kalau yang ni pula sama kan? Kosong dan kosong. Maknanya Y tu ialah
385. Nah, nampak? 385. Cuba kita check balik. Kita recheck. 385 darab 10 dapat kosong ni gerak belakang jadi 3850. Betul kan? So Y dia adalah 3855. Y dia adalah 3855. Okay, next. Okay, next. Nombor 5. Okay, nombor 5. Nombor 5. Tak tahu darab 794. Dapat 794,000. Tak tahu ni sebab petak Y jugalah. Darab 794 sama dengan 794,000. Ni pun sama juga macam soalan nombor 4 tadi. Disebabkan apa darab ni dapat 3 kosong, macam dia macam pelik lah. Macam ni sama, ni pun sama, tapi tiba-tiba pula yang ni ada. Nampak tak pelik kan? Macam datang dari mana kan? Jadi kita dah tahu dah Y tu ialah apa? Ialah 1000. 1000. Nampak? So ni jawapan dia. Macam mana saya tahu? Okey, kita kena recheck lah. Kalau Nawal dah buat latihan banyak-banyak, nanti Nawal akan tahulah. Jadi kita try buat recheck. 794 darab dengan 1000. So 3 ni pindah dekat sini, dia akan jadi 794,100. Nampak? Itulah jawapan dia. Okay, next. 557. Secepatkan lah sebab nampak macam senang sangat. Ni. Ni, okay. Fikirnya satu settle. Okay, saya jawab kat sini Okay, kalau bahagi pula macam mana? Okay, kalau bahagi macam ni. Tengok yang ni dulu. Lepas tu kena potong kosong ni. Kalau ada kosong kena potong. Contohnya potong kosong kanan, potong kosong kiri. Potong kosong kanan, potong kosong kiri. Potong kosong kanan, potong kosong kiri. Satu ni potong, tak payahlah. Sebab 557 bahagi dengan 1 dapat 557 juga. So yang ni jawapan dia 557. Okey. Yang ni pula. Yang ni sekata apa dia? Jap. Yang ni sekata dia potong kan. So kita anggaplah yang ni ada potong kanan, potong kiri kosong. Potong kanan, potong kiri kosong. So ada 1. Perasan tak? Kalau 1 kat sini, dekat sini mesti sama dengan, nampak tak? 557 dengan 557 ni kena sama. Betul tak? Kena sama. So maknanya dekat sini 90 dengan 90 ni kena sama jugalah. Faham? Kena sama jugalah. Maknanya kat sini jawapan dia adalah 90. Jadi 9,000 lah. Nampak? So ni jawapan dia 9,000. Bahagikan dengan 100. Potong dapatlah 90. Nampak sama kan? 9,000 jawapan dia. So 9,000. Okay, last. Nombor 9. Oh, ni agak susah sikit. 2 10
250 bahagi 4. Okey. Okey, kalau ni kalau baki 4 lah. lima. Okey. 10 ni macam tadi sekata, potong kanan potong kiri 10. Mana kat sini sama. So kat sini mungkin ada 25 00 25,000 kat sini. 25,000. Tapi ada baki 4 ni macam mana pula? Baki 4 ni kemungkinan dia 25,000 tambah 4. So baki ni kena tambah dengan yang ni. So dapatlah 25,004. So ni lah jawapan sebenar dia. Ni dah potong. Nampak? So jawapan sebenar dia ialah 25,004. Kat sini. Betul? 25,004. Okay, last kat sini. Ni agak sukar. 36,304 bahagi berapa tak tahu. 3 baki 6,304. Wow. Wow. Yang ni lah. Yang ni agak mencabar. Okay. Baki dia banyak ni. Baki dia banyak. So mungkin kita kena macam ni. Keluar baki macam ni. Sekejap. Saya guna kalkulator dulu. Guna kalkulator jap. Tiga 304 setara bahagi dengan 10. Okey, faham. Okey. Faham. Sebahagi dengan 10,000. Tadi kan tadi kalau sebahagi dengan sifir 10, nanti sedapat baki 3,630. Tapi kat sini kata balance dia, baki dia 6,304. Jadi bahagi 10,000. Macam mana saya tahu? Okey. Buatlah 36,304. So nak tahu lebih lanjut, kita kena loncat. Macam ni, loncat. Top. Dapat 3. Nombor bulat dia dapat 3. Nampak ni, betul dapat 3. Lepas tu 6,304 ni nombor lepas titik. Dapatlah baki. Okey. Kalau nak senang sikit, kita kena guna kaedah lompat-lompat. Kaedah lompat-lompat. Kalau contohlah 36,304 kita bahagikan dengan 100. Okey, 100 ada 2 bulat. Jadi kita pun lompat 2. Ni pun kita start pada 4 ni, terlompat 2. Dapat 363. 363 baki 4. Okey, try pula 363. Okey. 36304 bahagikan dengan 1000.
ada 3 kosong. Maknanya lompat 3 kali. 1, 2, 3. So dapat 36 baki apa? Baki titik sini 304. Jadi macam mana kita nak dapat baki 6304 tu? Kita bahagikan dengan 10,000 lah. 10,000. Okey, saya ulang balik. 10,000 ni, okey, 36304 ni bahagikan dengan 10,000. Ada 4 kosong. Maknanya kita lompat sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. So dapatlah 3 baki 6304. So dapatlah jawapan dia. Samalah. Okay, so samalah. So jawapan dia kat sini ialah 10,000. So siaplah semua soalan kira cepat ni. Okay, jadi harap ini saja yang saya dapat kongsikan pada kelas hari ini. So harap bermanfaat di masa depan. So kalau ada apa-apa soalan, boleh direct PM WhatsApp saya. Okay, kalau tak faham macam saya boleh tak ulang balik ataupun cuba terangkan dengan latihan yang lain ataupun macam contoh lain. Okay, boleh. Jangan risau. Boleh. Okay, boleh, jangan risau. So itu saja. So jumpa lepas raya. Okay, thank you. Bye bye. Assalamualaikum.